Okey. Dah. Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita pukul 9 9 9 2 minit. 2 minit. Jadi kita akan habis pukul 10.32. Okey. 10.33 lah, kita bagi extra. Jadi kami habis. Jadi kami tunggu kawan kami beli air dulu. Kami harap dia tak lambat sangat. Dia lambat kami tinggal. Okey. Apalah, tunggu dia, nanti dia marah pula kan. Dia beli air. Okey ya. Okey. Jadi kita duduk dulu. Video nak ikut dia. Beli. Video aku rasa nanti hang pun kena ni, hang kena cakap juga pasal Tanzania. Macam aku pegang ni pula. Hang pula cakap. Hang cakap. Nanti kita buat dua-dua orang ah. Boleh. Kita tak je lah kamera. Boleh. Kita sembang lah. Tanzania boleh, nanti kita buat. Saya ingat kami belajar juga daripada beberapa podcast yang lain seperti Keluar Sekejap. Iaitu kita akan ada isu semasa agak lah. Saya rasa kita boleh ada isu semasa. Satu pasal Mamdani satu. Kedua pasal Fir'aun yang dikecoh baru-baru ni. Nanti mungkin aku nak minta hang buka ni kot. Hang baca sikit teks Arab dia. Bukan tak ada tab terjemahan ni. Buka kat Facebook Amirul Mukminin. Boleh. Jadi aku tak nanti. Ni aku tak nak tersalah sebut lah. Ketiga mungkin boleh cakap pasal sikit lah pasal Prof Saleha. Tapi saya tak nak ulang lama lah, tapi boleh diulas sikit lah. Apa dia? Yang pasal Melayu tu lah. Betul. Rom Melayu belajar buat kapal. Tapi ada isu daripada perspektif lain lah. Menarik. Okey, jadi sebelum kita mula, okey, buku yang promosi semua sudah selesai, habis. Kita tak buat dah. Tengok buku lain pula. Kami akan berjalan sebentar lagi, tunggu air dulu. Jadi kita hari ni pun saya tak promosi bumi lagi. Kita akan promosi bumi hari lain. Jadi kita promo lebih dia buku-buku hari ni ya. Okey, ni sebab hari ni kita akan bincang pasal sosialisme ataupun yang berkaitan isu lah. Jadi kita bawa buku bertema sosialisme lah. Ini sosialisme Islam lah. 38 harga dia. 38. Cuba kita harga dulu. Nanti kita kat sana kita buat lagi. Ini Dostoyevsky. Susah nak sebut nama dia. The Double. Tapi terjemahan Indonesia. Penerbit Diva Press. Nampak? Ini Nahjul Balaghah. Double tadi harga dia 44. Okey kan, tebal. Ini 30 saja. Tak, saya rasa 30. Ini Nahjul Balaghah. Imam Ali. Okey. Suara aku macam demam. Ya. Tiga. Surat basah. Surat basah. Surat basah. Ini sosialisme Islam ke? Ini ahli syariati. 35.5. Okey, ini buku peranan intelektual lah. Kita masih lagi mengikuti Ahmad Adam. Saya rasa sampai 8 hari bulan ni, lepas tu kita dah tak cakap dah. Kita dah memberi satu penghormatan lah. Ni Ahmad Adam. Ada tulisan Ahmad Adam bulan ni. Peranan intelektual. Okey, jadi macam biasa, kau beli 2 50 Beli 50. Kau kata sebenarnya jimat apa? Jimat RM1, RM3. Ini jimat RM3. Ini 35.5. Maknanya jimat kalau beli 2, kalau tak ada promosi ni 35 70 kan? 70.5. Maknanya jimat RM20.50. Ni dia. Kalau harga sebiji 35.5. Ini Nahjul Balaghah RM30. Maknanya kalau beli 2 55. Kalau tak ada diskaun 65 kan? 65. Jadi jimat RM15. Jimat RM15. Okey. Ni The Double Dostoyevsky 44. Apa? 35 44. 79. Apa? 79. 8 79. Maknanya jimat RM29 lah. Mana beli 2 baru jimat, baru dapat RM50. Beli 1 44. Ini 38 maknanya jimat sebanyak 38 dia. Ni 38 35. RM15. Kan.
Apa? 13. 13. Okey, jimat RM13 ya. Beli satu 38. Boleh beli satu. Beli dua lagi bagus lah. Okey, kita tunggu air, kita tunggu kawan yang bawa air tu. Maraidi edit. Yep. Salam Benz. Yo. Buku yang sekali penanda dah post ke? Belum. Sebab penanda baru dapat tadi. Penanda baru sampai ya. Esok saya dah boleh mula post. Terima kasih atas pertanyaan. Maaf yang bertanya pasal anti-tesis lah. Ada yang dah ambil semua, tapi yang ambil tu dia tak ambil penanda buku. Penanda buku baru sampai. Esok saya boleh mula post lah. Maaf ya, maaf. Percaya kepada saya. Saya trusted seller. Okey, dah datang air. Okey, alright. Jom. Ui, okey, ni masih. Shoot sikit kepada ini yang beli air ya. Brother sponsor air. Dia pernah kerja dengan aku ni sebenarnya. Kau melawan aku ni. Kau sudah. Jom. Jom. Kita pergi ni. Kita berjalan lah. Aku berjalan dengan duit ni. Jalan pergi dataran. Semalam kita ada tetamu, ni ada tetamu tak? Okey ya. Baik, kita mula berjalan lah. Saya kalau dalam istilah tabligh ada khurus. Bukan khawarij lah, khurus. Walaupun akar kata sama, tapi kita berjalan lah. Okey, kita pergi lah. Kita jalan. Dalam biasa. Aku rasa episod satu lah. Biasa satu. Satu agak. Dekat sikit. Aku tak tahu nak gimana. Dekat sikit. Minggu depan kita ubah lah. Kita akan ubah begini lah. Masjid Jamek ke? Masjid India. Jenis sana? Okey. Ni kira kami ni dah daripada Masjid Jamek dah. Masjid Jamek tak ada lokasi. Kita tak buat lah. Masjid Jamek dah buat lah kan? Pergi Masjid India. Minggu lah. Minggu. Topik apa malam ni, Ben? Dia banyak topik. Kita bincang buku lah kan? Tapi ada apa? Ada isu semasa seperti Mamdani tu. Mamdani. Kemudian pasal Fir'aun tu. Fir'aun. Kemudian ketiga pasal Prof Saleh Allah. Ini isu semasa lah. Kita join juga benda-benda semasa ni kan. Kita tak boleh lah terlalu non-conformist sangat sampai isu semasa kita buat bodoh kan. Kita bincang juga kan. Oi, suara aku serius. Suara aku dah ni ya. Message. Sebab tadi petang tadi saya di Tiger Show. Ada tadi. Tiger Show akan keluar minggu depan. Itu yang sesi minggu depan lah ni. Dekat Tiger Show? Tadi Bukit Tungku. Tu melayan mamat ni pula Maknanya suara saya banyak habis hari ni. Lepas ni saya kena jimatkan lah. Lepas ni saya siapa-siapa yang nak datang ni saya tanya berapa lama nak sembang ni. Dah catur suara. Suara saya dah ni dah tak berapa banyak. Okay, saya harap penonton boleh maafkan. Kita dalam bidang suara ni kena berjimat cermat. Terima kasih ya sponsor air. Ni hari ni kita sponsor air. Siapa lagi nak sponsor boleh. Kami tak buat charity, tapi siapa nak sponsor boleh. Kita terima. Tapi jangan bagi bintang lah. Bintang saya tak tahu lagi macam mana nak buat. Nak collect bintang tu. Tapi saya ada dengar, ada orang kata tak boleh tau. Ni live dengan TikTok sekali. Dia akan tahu. TikTok akan tahu. Tak, ada dia buat. Tak boleh. Dia tak boleh buat ni. Betul ke? Dia tak boleh sebut. Yelah, tapi kalau tak sebut pun orang TikTok dan Facebook tahu. Tu tak tahu lah. Cuba hang tengok ni. Aku tengok sebelum ni orang buat live sekali. Dia rare sekali ke? Kasing ke? Sekali. Bukan TikTok lain, Facebook lain ke? Tak, sekali. Dua phone yang berbeza lah. Pada masa sama? Pada masa sama. Okay, kita cuba lah. Kalau jadi apa-apa, video bertanggungjawab lah. Video kena beli telefon baru lah. Sebab dia kata, tuduk kena terpadam. Duduk terpadam. Tak tahu betul ke tak. Kita tak buat, kita tak tahu kan. Betul lah. Tapi, buat telefon aku lah. Meraidit edit. Tak sabar nak tengok podcast baru. Podcast baru tu? Podcast baru tu apa? Tak tahu aku. Kami bukan podcast lah. Kami stream. Apa kita punya ni? Bas. Apa bas? Benz Ali Stream. Benz Stream.
Boleh jadi. Tiger Show tadi dia akan keluar minggu depan. Tiger Show lagi cantik lah. Dia ada editing. Kami ni raw. Kami ni macam filem siri TV. Siri TV ke filem? Adolescence. Adolescence tu cerita budak-budak yang bunuh kawan dia ke apa tau. Tapi dia shoot, dia tak ada edit-edit. Dia shoot sampai daripada mula sampai habis. Tak ada edit-edit semua. Naik kereta semua tak ada edit. Kami menjiwai Adolescence tu lah. Cuba cari lah. Filem pertama yang saya sebut hari ni adalah Adolescence. Ejaan. Adolesceen apa benda. Cari lah Adolescence. Kita keluar tu. Muhammad Fadil Adha. Ya. Salam bang. Salam. Apa isu malam ni? Okey, tak ada apa isu lah. Isu dia kami jual buku lah. Tapi kita kata ada, kita kali ni kita ada isu ni lah. Isu kita nak macam KJ keluar sekejap lah. Kita tambah-tambah isu kan. Kita sentiasa belajar. Jadi kita boleh ambil isu semasa sikit, iaitu isu Mamdani tadi. Mamdani sosialis yang menang di New York. Juga apa lagi? Mamdani dan Firaun yang Usama Azhari sebut kan. Dengan Prof. Ketiga Prof Zaleha. Okey, jadi ini kita boleh sembang lah sambil menjual buku. Buat masa ini yang telah membeli maksud saya membayar duit 9 orang. Maknanya dari sudut view walaupun sikit lah bagi kami daripada mula kita buat tu banyak. Kemudian dia menurun. Kemakanan dengan pahala, maklum ini hari kerja kan. Dan penyokong kami semua ni semua marhain, mustadafin. Kena minta dia orang share. Jadi kami faham lah. Jadi kami ataupun dia orang kena bekerja pada esok hari kan. Jadi dia tak dapatlah nak tengok. Dia tak dapatlah nak beli, nak tengok live ni. Jadi macam mana pun belilah. Jadi setakat ini aku rasa tadi ada seorang lagi beli, 10 orang. Aku rasa tadi ada seorang lagi beli. Ini siang tadi. Lagi aku cek beli lah. Saya kena bagi tahu video rakan kongsi saya. Nanti setiap pasal dia dibayar, nanti kena jujur lah. Jadi maknanya kami memanglah berharap pada like, view semua ni. Tapi kita juga membuat sale lah. Maknanya saudara support kami dengan membeli buku lah. Mana buku yang saya tunjuk tadi boleh beli kalau berminat. Esok mungkin saya akan letak sebab kadang-kadang orang tak tengok view live kita videos. Ya, after live orang tengok. Bukan, tak juga. Mungkin dia tak tengok apa, dia tengok tak habis. Sebab kita 1 jam lebih. Jadi apa kita buat? Apa kita buat? Kita akan share buku ni boleh lah. Kalau buku tu tak terjual lagi, kita balik nanti ataupun esok pagi saya akan share buku tu lah. Ya. Sebab kita letak sebab kita tak buat hard sell. Kita tak adalah letak buku tu saja kan. Kita akan bercakap. Boleh. Kita akan bercakap. Jadi buku tu kadang-kadang kita promo pada waktu sekali dua je. Jadi orang tak perasan. Ya. Jadi kita akan share lah. Saya minta maaf kalau suara saya tak berapa baik lah. Sebab bercakap ni memang kena berjimat lah suara kita kan. Betul lah kena jimat. Berjimat. Penjimatan. Ada penjimatan suara. Tengok kalau saudara perasan lah, daripada hari mula sekarang saya dah kurang sikit lawak kan. Maksudnya di hari-hari buat lawak pun penat weh. Hari-hari video nak gelap pun penat. Macam tu saudara kena fikir ketika saudara pergi ke 7E, pergi ke KK. Bukan semua orang boleh hari-hari senyum 24 jam. Senyum ni nak naik ke otot 24 jam. Nak layan ke kerenah pembeli kan. Lepas tu dengan bos tak bayar gaji dia lagi. Jadi memang orang tak boleh mood macam robot. Ya. Orang tak boleh mood macam robot. Orang mestilah kita kata apa? Bolehlah awal bulan, awal pagi, tapi takkan sampai petang dia akan mood dia sama. Macam tu lah.
Wah, ni ada lampu. Jadi hari ni hari kelima. Saya pun dah tak macam. Hanya hari ke-6. Sorry, hari ke-6 minta maaf. Nampak tak saya dah lolok. Menunjukkan penat tau Walaupun event ni kita buat ni 1 jam lebih. Saya rasa kau bayang video 1 jam kali 6 hari 60 jam. 60 jam mana ada 60 jam. Kali 6 hari. Oh, 30. 6 jam. Mana 6 jam video kita bersama. Habiskan masa. Nak mengajar lebih katalah 1 jam setengah. Maknanya 6 jam. Sorry. 9 jam. 9 jam. Oh, kasih sikit anak terus. Kau meluangkan masa dengan aku ni kan. Betul. Penat sebenarnya. Tapi cari duit memang penat Cari duit penat. Cari duit memang penat Kami memang cari duit Buat bas ni memang jual buku Selain kami macam membebas buku ni, mungkin ada 1-2 yang boleh dipelajari kan. Ni. Sebab kita sana ada apa? gelap pasal. Tengok nak pergi nak pusing dulu boleh. Kita pusing tengok. Pusing. Saya berikan wewenang pada benda tengok. Hari ni kalau perasan kita dah tak jalan melencong kuah ya. Sebab mungkin saya penat kot hari ni. Media. Saya pergi banyak sangat tempat hari ni. Worship belah sini. Ni gelap. Oh, sini cerah lagi Mana? Sini cerah lagi. Buat biasa. Sini gelap Saya bagi wewenang pada Kudus. Sini cerah sikit. 2 orang tu. Ada 6 orang. 2 orang. Betul. Boleh? Aku ngadap sini situ. Mengadap ni Aku ngadap ni? Okey. Nak membelakangan ni je. Ikut aku mana-mana boleh? Aku ikut je. Jadi, macam mana? Mana? Boleh? Sini. Aku ikut. Mana tunjuk kamera? Tunjuk kamera so. Boleh. Sini? Boleh. Okey. Aduh. Allah. Okey. Oi, penat kau ni. Penat dan panas seperti biasa saya akan cakap global warming is real, bro. Global warming Tapi is real. Trump kata tak. Trump jangan ikut Trump. Itu jangan ikut Trump. Amerika ni pun tak boleh pakai kan. Sebab tu orang New York dia dah tolak, dia orang undi Mamdani. Bukan Madani Mamdani. Oi. Itulah penat. Oh, apa jadi dengan tu? Lama ke aku keluar pukul 4 tadi. Pukul 4. Petang ni aku tak kat kedai. Hari ni aku pergi terus ke sana. Balik lah. Kita buat lah. Kalau ada Tiger Show tu pun berikan sokongan lah. Dia kata, bukan main lah korang live stream. Straight lah. Hari dia pun terkejut. Kamu pun terkejut. Kita buat lama. Ni, tu. Tapi saya kata kami muncul di ZRA. Itu dia kata apa? Dia terkejut lah. Dia kata Haji Zainal buat sampai straight. Aku tak tahu lah kan. Aku ikut apa yang cakap hang. Kata dia buat sampai 2 bulan kan. Aku cakap nak mengumpul momentum tu kena lama lah. Ya. Jadi kita buat lah. Betul. Sekejap saya ni sekejap. Saya minum air sikit. Mana terang? Macam ni ke macam semalam? Semalam aku boleh sini? Boleh duduk sini. Malah aku menghadap sana. Ya. Mana lagi terang ni kan? Ikut lah. Okey je. Okey. Baik. Nampak bukan. Okay, kita promo dulu buku sebelum kita teruskan. Malam video ambil gambar tu, mungkin orang tengok macam saya di jalanan, macam Marhain miskin, macam miskin. Sisir buku. Sebenarnya kadang saya teringat balik masa dulu saya jual buku dekat jalanan, dekat Masjid Negara. Jadi ambil gambar tu mengingatkan saya lah. Tapi sekarang saya dah ada kedai buku Jangan main-main lah. Maknanya walaupun saya buat macam ni pun, saya buka, masih kedai buku masih buka macam biasa tapi kalau boleh telefon dulu lah. Sebab sekarang ni saya buka lewat juga. Sebab malam saya kena bersiap untuk benda ni. Balik sekarang pun balik pun dah lewat balik mungkin 10.30 11 lah. Nanti kita boleh lepak sekejap lah. Kita gerak. Kita tengok macam mana nanti. Mamdani
Bukan Madani ya, Mamdani ya. Dia ada M. Tak ada, hilang huruf M tu jadi Madani. Seronok Madani kan. Sebab ada huruf M tu kan. Tu penting tu. Betul. Kadang ada satu perkataan tu dah cukup lah. Itu Lepas pentingnya. tu nama macam Best Ali. Kenapa saya namakan Best Ali? Sebab dekat Tunisia dulu ada satu diktator. Ketika saya dah ada nama pena dia, Best Ali tu adalah daripada Ibnu Ali. Sebab bapak saya akal Ali, jadi saya namakan pendek je lah Ibnu Ali. Kemudian tapi Ibnu Ali ni dia jadi boring. Dia Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdullah, Ibnu ni, faham tak? Jadi sebab tu saya tukar, dia jadi Ben. Dia jadi Ben, dia tak nak Z ke masa tu. Ben. Jadi Ben Ali. Sebab kalau kita tengok bila orang putih sebut Osama bin Laden, dia tu Ben lah. Ben tu anak kepada Laden. Ben Bas. Jadi tak apalah. Jadi Ben lah, Ben Ali. Lepas tu tiba-tiba berlaku revolusi Arab Spring. Baru kita tahu ketika Bouazizi bakar diri dia kerana pemerintah Tunisia masa tu ialah Zainal Abidin bin Ali. Orang pula petik Ben Ali. Ni kacau ni kan. Lepas tu saya letak Z. Ben Ali, itu cerita dia. Jadi kadang satu perkataan tu membezakan. Mamdani, dia sebab dia ada M kat tengah tu, dia menghalang daripada jadi Madani. Kalau tak Madani suka lah. Tu pentingnya tu kan. Penting huruf walaupun yang satu huruf penulisan tu. penting. Sangat penting lah. Nak membezakan lah. Banyak pula buku-buku kubur. Dah macam mengaji kitab. Okey, baik. Saya sekali lagi kita buat. Kau nak tulis ke apa? Kau tak payah tulis cari tu lah. Tak. Ikut lah, tu pulang lah. Macam mana? Jadi buku ni 35. 35 Ini 18. Saya buat sekali je lah lepas ni, sebab tadi saya dah cakap. Nanti mungkin last kali saya repeat balik je. Ini 18. Kalau beli satu boleh, beli dua pun boleh. Beli dua jadi 50. Jimat berapa Fidas? 3 RM3 lah. Jimat RM3. Saya tak larat lah cakap sedekah kat Unisirah. Cukup lah sedekah lah kat siapa-siapa pun kan. Penat sebab maaf lah hari ni memang agak exhausted sikit lah. Penat lah. Saya rasa video pun penat. Video pun dari mana tadi Fidas? Daripada Ampang. Video pun daripada Ampang. Mesyuarat? Video pun dari mesyuarat. Maknanya nak mengoperasi kat 6 hari ni memang mencabar lah. Kami pun esok akan masuk hari seminggu 7 hari lah. Ya. Minggu kami ya. Ulang minggu. Ulang minggu lah kata Fidah. Esok kita menyambut ulang minggu kami. Ini 38 Sosialisme Islam. Nak tahu pasal Sosialisme Islam, ini buku dia. Ditulis oleh Mustafa Sibai. Tapi kalau beli 2 50. Beli 2 50 aku pakai satu ruang je lah. Okey, ini Nahjul Balaghah daripada Ali Karamallahu Wajhah 30. Buku ni 30 Beli 2 50. Penjimatan 15. apa? 15. 15. Terima kasih. Ni aku tak cakap lagi penjimatan berapa tadi. 38 apa? Kalau 38 8, 35, 7 tak ingat. 19. Salah 18. 18. Ya, 18. Confirm. Iya. Video kata 18 Betul, tolong pastikan Ni buku ni 38. Beli 2 50. Esok kami buat iklan lagi Kalau tak habis malam ni, esok kita buat iklan. Dia akan tamat pukul 9 malam esok Ya. Lepas tu ni sebab kadang-kadang macam saya sebut tadi, kadang-kadang orang tak tengok live lah, ataupun dia tengok tapi tak habis. Jadi kita promo lagi esok Ni The Double Dostoyevsky 44. Beli 2 50. Jimat apa Fidas? Apanya? Ni 44. 35. 35. Baik. Okey, ni Sosialisme Islam 35 setengah. 35 setengah. Beli 2 50. Jimat 20. 20. 20 setengah. 20 setengah. RM20.50. Okey, dah. Selesai Okey. Okey, jadi pasal seterusnya kita ambil isu semasa betul tak? Ya. Okey, isu semasa.
ialah tentang kita ambil sosialisme luar Mamdani ya, Mamdani. Jadi Mamdani di New York. New York telah menang Datuk Bandar. Jadi saya tak rasa lah audiens saya ni sangat educated sangat ataupun sangat tak educated, sangat merempit sangat tak. Saya rasa audiens saya ni pertengahan lah. Jadi tapi korang-korang kita tahulah, kita bukan nak cakap pasal geopolitik ataupun Palestin sangat lah. Kita itu bagi podcast lain lah. Tapi kita cakap jugalah pasal isu semasa yang tengah berlaku, dan kebetulan isu tu bukanlah isu tu atau perspektif yang saya nak bawakan ni, saya tahulah. Jadi kita tak nak melangkaui sangatlah. Jadi Mamdani tu dia sosialis lah. Sosialis. Jadi bagi saya, bila sosialis menang di jantung kapitalisme dunia hari ini, iaitu di New York, ini satu benda yang sangat powerful lah. Kerana selama ni orang dah tak bincangkan pasal sosialis. Sekarang orang mula bercakap tentang sosialis. Dan Mamdani sendiri pun kata dia bukan orang andaikan dia sosialis, tapi dia sendiri pun kata dia seorang sosialis. Adakah kamu komunis? Dia kata tak, saya sosialis demokratik sosialis. Jadi orang mula bincangkan. Yang menarik ya, contohnya macam page Patriot ataupun bukan page, Helmi Effendi daripada Patriot pun cakap pasal benda ni kan. Puji dia dengan Aiman Rashidan pun ada puji kat lah kan. Walhal mereka ni asalnya ataupun dia orang punya aliran mereka lebih kepada konservatif. Kebelakangan ni saja Helmi Effendi mula lebih lenient lah sikit lah. Dia pun dah mula beli buku saya. Dah mula beli buku pelan-pelan PM kan. Jadi saya rasa okey lah kot, dia dah rasa nak berubah kan. Saya percaya je semua orang berubah. Saya percaya semua orang berubah. Jadi termasuknya ialah Helmi Effendi ya, daripada Patriot. Dia dah mula ada perubahan lah. Dia mula dah ada perubahan sedikit lah. Maknanya dah mula. Saya tak tahu lah kalau kata dia orang ni menunggang ke apa. Tu saya tak tahu lah. Tu Wallahu a'lam bissawab. Allah lebih tahu lah dia menunggang ke tak. Tapi maknanya bila ada sosialis tu, dia mewujudkan, untuk saya, walaupun saya bukanlah ahli PSM, saya buat parti Murba ni, aktivis parti Murba ni. Dia keluar parti. Kalau parti untuk parti. Jadi parti Murba gagal lah. Parti Murba gagal. Tapi apa yang kita boleh kata, benda kita boleh mendapat manfaat ataupun benda yang menariknya ialah orang bincang balik lah sosialis. Mana sosialis yang diramalkan oleh ramai orang liberal pun ada juga liberal yang anti pada sosialis. Bukan liberal semuanya suka pada sosialis. Ada liberal yang suka pada sosialis. Ada liberal yang anti pada sosialis. Tapi untuk liberal yang anti pada sosialis, ketahuilah bahawa sosialis belum mati. Sebab ada diorang ada satu tesis. Saya kalau boleh saya tak nak cakap terlalu jargon atau buku atau drop name lah, nama-nama yang terlalu canggih lah. Tapi ada ahli teori liberal kata bahawa akhir sejarah ialah kemenangan demokrasi liberal dan kekalahan sosialis, komunis. Ketika pada tahun ataupun awal tahun 90-an, hujung tahun 80-an. Matinya Soviet Union, berakhirnya sosialis. Terbukti akhirnya sosialis masih ada peminatnya dan menang. Dan menang di New York, jantung kapitalis. Itu satu benda yang menarik lah. Dan akhirnya orang tahu bahawa sosialis ni tak adalah buruk sangat. Rupanya Mamdani ni pun pro pada Palestin. Itu menarik lah. Itu antara yang menarik, bahawa orang tahu bahawa Mamdani pun, orang sosialis ni tak buruk sangat. Jadi kat situlah saudara kena dapatkan buku tadi, Sosialisme Islam. Sosialisme Islam, satu lagi. Itu pun Sosialisme Islam lah. Dua buku lah. Ini dua buku dia Mamdani lah. Maknanya saudara kena dapatkan lah. Kena baca. Kena baca bahawa sosialis ni tak teruk sangat. Jadi bagi saya pun tak faham. Orang kata Mamdani tu dia takkan boleh jadi Presiden New York, Presiden Amerika, tapi boleh jadi Datuk Bandar saja. Kerana dia bukan kelahiran Amerika, dia kelahiran Uganda. Tapi sekurang-kurangnya kemenangan dia tu membuka kepada wacana perbincangan pasal sosialisme. Itu sudah cukup baik. Jadi mungkin akan datang
kawan-kawan dia yang lain yang akan jadi presiden dan sebagainya. Tu masing-masing lah. Cuma saya kata bila Mamdani menjadi menang Datuk Bandar di New York, maka ia membuka wacana untuk di tempat lain untuk bincang kan. Tadi saya dengan dengan The Tiger Show pun ada juga sebut pasal benda ni kan. Maknanya dia Mamdani tu yang tak kenal kita ni, kita boleh bincang lah. Maknanya ramai orang boleh bincangkan benda ni kan. Dia sosialis lah. Sosialis rupanya pro-Palestin. Orang tak tahu sama dia. Orang ingat selama ni sosialis jahat. Ada juga orang yang menimbulkan sosialis tak sama dengan komunis. Okey, saya cuba nak jelaskan. Dia macam ni lah, Fidaw. Macam ni lah Cik Rahman. Nama dia Cik Rahman. Dia macam ni. Macam Sunnah dan Syiah lah. Melainkan golongan-golongan yang anti pada Syiah dan mengkafirkan Syiah, itu tak termasuk dalam perbincangan ni lah. Tapi kalau golongan yang kata Syiah pun orang Islam juga, cuma kita tak ikut dia, macam itulah sosialis dan komunis. Faham tak? Dia orang ni sama-sama red, merah. Sama-sama merah, sama-sama kiri. Tapi itu komunis, sosialis. Sama macam Islam, sama macam Sunnah dan Syiah. Sunnah dan Syiah, Islam. Komunis dan sosialis, kiri, merah. Tapi mereka ni ada perbezaan. Sama, Syiah dengan Sunnah pun ada perbezaan. Nampak tak? Itu saya nak bagi analogi mudah lah. Jadi kadang-kadang menikmati juga perbahasan di Facebook lah. Sebab bila ada perbahasan di Facebook ni, dia bagi saya idea. Ni yang tadi saya sebut tu perbahasan perbahasan di Facebook lah. Tapi itulah kan, dia ada juga benda lain lah saya nak cakap kan. Yang saya ni agak banyak juga benda yang saya ni holistik sikit lah. Yang saya tak ada benda lah saya sosialis, tapi dalam hal begini kan, kadang saya suka juga tengok reaksi orang. Ada sebab okey, ni mungkin agak sensitif sikit lah. Mamdani juga dekat Amerika kan, dia pun cakap pasal LGBT. LGBT. Saya ini boleh katakan saya mazhab ketiga ataupun pandangan ketiga. Ada terma tu saya pernah sebutkan bahawa Islam yang saya imani apa ayat dia, ayat aku? Saya berpandangan ketiga di mana Bukan pandangan ni, apa aliran ni? Aliran ketiga, apa benda? Pandangan ketiga. Pandangan ketiga ke aliran ketiga? Pandangan yang ketiga. Saya dah tak ingat lah ayat apa, tapi ayat ketiga lah. Maknanya saya tak kata saya nak pro, saya nak kata saya nak anti. Saya suka melihat apa yang akan berlaku. Pertemuan LGBT dengan non-LGBT ni akan ke mana akhirnya. Saya tak mengambil sikap dalam benda ni lah. Saya tak bersifat nak mengutuk ke, saya tak bersifat nak mempro ke. Pandai-pandai lah dia orang hidup. Terlalu sangat pun tak bagus. Jadi saya mengambil sikap, saya nak tengok. Jadi sekarang ni yang menarik ya Firdaus, Cik Rahman. Sekarang ada juga golongan dia orang ni, dia orang bila dia orang tengok Mamdani naik, lepas tu dia orang kutuk Mamdani, orang Islam kita lah. Sebab Mamdani juga memperjuangkan LGBT. Ini kacau ni, sebab tu saya tertarik juga kan. Kadang-kadang ni satu isu juga lah kan. Orang bagi saya, yelah sebab Malaysia ni terlalu banyak tabu-tabu yang tidak dirongkai. Saya rasa termasuk juga, mungkin boleh katakan geng sumut pun. Video dah berkerut lah. Video pantang kalau saya sebut. Sebab apa kan? Sebab yang banyak menyokong golongan sumut ni pun antara golongan LGBT juga. Setuju tak Video? Ya, setuju. Video mula dah cuak. Jadi yang banyak menyokong Palestin ni LGBT, tapi saya rasa, saya yakin geng sumut Nusantara tak akan cakap benda ni lah. Dia akan cuba, benda ni akan menggunakan sensitivity. Betul tak? Saya faham. Tapi akibat ketidakjujuran itu, dalam tanda petik, bukan tak baik, akibat ketidakjujuran itu, muncul golongan-golongan yang akan, dia kata, Mamdani dia pro Palestin tapi dia pro LGBT juga. Sudah. Jadi macam mana? Saya sebagai orang yang tak ada kaitan dalam hal ni, saya nak melihat apa akan berlaku. Pertumbungan ini akan ke mana? Jadi kita dah ada fakta bahawa Mamdani pro pada Palestin, pro kepada golongan pekerja semua, dan dia juga pro pada LGBT. Sekarang macam mana? Jam tak jam? Memang jam lah.
Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Saya tak tahu lah kan. Saya nak tengok lah kan macam mana kita nak selesaikan. Sebab kalau kita cakap yang sokong ni banyak LGBT, sokong akan lari Fidas. Ya. Betul. Tapi kalau kita tak jujur benda ni, orang yang tahu maklumat ni dia akan serang. Orang yang ada geng-geng ni, saya tak perlu sebut nama lah kan, tapi geng-geng ni dia akan serang. Mam Dani ni pro LGBT semua. Macam mana? Kacau. Saya aliran mana? Aliran mana? Video saya tak tahu lah. Cik Rahman saya tak tahu. Aliran saya adalah aliran ketiga lah. Saya tak understand. Saya suka memerhatikan what will happen. Apa yang akan berlaku dengan pertembungan ini kan. Tapi saya tak bersifat apa dia? Macam Mu'tazilah ni. Tak tahu lah Mu'tazilah ke apa. Dengan Syiah dengan Sunnah. Tak, saya lebih kepada untuk bukan Mu'tazilah lah. Saya nak tengok juga kan. Mereka bertembung ni akan ke mana? Faham tak? Sebab saya bukan LGBT. Tapi saya juga tak juga bersikap untuk nak memusuhi mereka. Sebab macam saya sebutkan dalam siri sebelum ni, dalam episod lain yang saya dah tak ingat episod ke berapa, saya ada sebutkan bahawa masa saya sekolah menengah dulu, setiap tingkatan pasti ada orang lembut. Genetik dia orang lembut. Adakah salah dia? Kemudian bila saya pindah sekolah pun saya jumpa benda yang sama juga. Jadi macam mana? Jadi benda ni bukan mudah lah kan. Kita kena belajar banyak benda juga sebenarnya. Yang pasti saya bukan aliran yang menghukumi. Saya tak menghukumi, saya tak menghakimi. Pandai-pandailah lu fikir sendiri. Saya nak tengok daripada jauh apa yang akan berlaku. You nak jadi apa semua atas you lah. Ya. Saya tak bergocoh dalam hal ni, kenapa libatkan saya? Betul tak? Aku tak ada kaitan pro ke tak, anti pun tak. Ada orang kata kan, dia akan guna perkataan Dante ke apa kan. Sesiapa yang tidak bersikap di saat berlaku pertembungan, dia akan berada dalam neraka paling bawah. Kalau tak kau, apa kaitan aku pula lah hal korang ni kan? Kau nak bertembung, sebab ada juga golongan LGBT ni kan, dia banyaknya dia banyak join PSM lah, saya tahu terang sebut kan. Ini masalah pada PSM ke lah. Tapi tak apalah, saya bukan nak mempermasalahkan. Saya tak suka juga nak mempermasalahkan orang yang tak ada kat sini, kita sembang sini. Tapi poin dia adalah, bila dia orang join banyak, jadi saya pun nak kata, tak apalah, korang join lah. Tapi saya nak kata, banyak juga isu yang saya bawa pun orang sebelah sana pun tak perjuangkan juga. Contohnya, bahasa kebangsaan. Kalau tak ada orang perjuangkan, ada orang dia takkan perjuang, dia tak berminat nak perjuangkan benda ni. Bila dia tak berminat perjuangkan benda ni, boleh tak kita guna kata-kata Dante tadi? Kau tak mengambil sikap terhadap isu bahasa kebangsaan ni, kau pun berada di neraka paling bawah. Nampak? Kau dalam arti kata lain, kau tidak berada dalam pertempuran aku, kau berada dalam neraka paling bawah. Kau tidak mengambil sikap. Banyak je isu golongan lain yang diorang ni pun tak ambil pot. Jadi kenapa isu kau ni, kalau aku tak ambil pot, aku berada dalam neraka paling bawah dan kerana aku neutral. Itu bagi saya macam tak ada. Lelahan ni saya tak ada kaitan. Saya mengambil jarak lah. Ni kira satu percakapan yang jujur lah. Sebab kalau saya tengok dalam tulisan saya jarang menyentuh pasal isu LGBT ni. Bukan sama ada saya pro tak. Saya bukan dalam posisi ni. Terpulang lah apa ini kan. Tapi ada kawan saya yang pro atas dia lah. Saya tidak berada dalam mana-mana kubu. Saya kubu ketiga. Saya berada di kubu yang lain. Sebab dulu saya pernah gaduh juga dengan salah seorang proponen patriot isu ni kan. Gaduh betul. Sebab saya punya aliran saya berdialog, berdebat, berbahas, berbincang. Yang pro, yang anti, bahas lah. Bincang pagi ke malam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan bincang. Tak ada, aliran ni tak ada. Semua bersifat nak menekan saja. Itu lah. Tapi cuma saya nak ulang sebut adalah, pengalaman empirikal saya sendiri, saya jumpa orang-orang macam ni. Saya kasihan. Sebab di sekolah menengah saya pernah jumpa. Kemudian ketika di alam aktivism saya pun saya pernah jumpa. Jadi, banyak benda ni, dia kena banyak dialog, bincang, nasihat. Bukan bersifat menghukumi. Itu saya fikir macam itulah. Tapi ada setengah pihak dia akan guna, ini cerita Nabi Lut ni, kita kena hancurkan orang ni kan. Sebab Tuhan telah bersabda pula. Al-Quran Tuhan telah berfirman,
kan? Cerita Nabi Lut. Habis lah. Mungkin ini sikit satu trivia ataupun saya sukalah trivia berdasarkan perkataan ni. Dulu ada Astro Jabat lah. Astro Jabat pernah datang ke toko buku rakyat. Kami sembang lah, banyak benda kita sembang lah. Tapi dia sebenarnya, dia tak suka guna, akhbar Malaysia menggunakan perkataan liwat. Ataupun liwat tu diperbesarkan sangat. Okey, menarik kat sini. Liwat, kalau dalam bahasa Arab apa? Kalau dalam tulisan Arab. Cepat aku tanya bodoh orang yang depan aku ni. Dah tahu Ya caranya Allah, Arab. lewat bahasa Arab, ejanya lam lah, lam. Wow. Ejaan. To. Oh, liwat. Bukankah nama Nabi Lut? Hoi. Bukankah nama Nabi Lut? Nak dengar pasal benda tu. Jadi sebab tu kata dia orang, kata Astara, dia tak gemar lah guna perkataan ni kan. Sebab liwat ni, kat situ yang kita balik kepada kita bincang sebelum pasal etimologi perkataan. Daripada mana perkataan liwat tu datang? Saya syak teori tu betul. Teorinya liwat tu ambil daripada cerita Nabi Lut lah. Perkataan liwat kita gunakan ni, saya rasa pastilah ini perkataan yang diambil daripada, sebab perkataan Roman, sebelum dia datang Roman, dia datang daripada Arab dulu, Jawi. Jadi ketika cerita Lut sampai dalam tulisan kita, dalam akhbar kita semua, bila disebutkan Lut ataupun kaum Nabi Lut, sebutnya apa? Lutak. Lam waw ta lah. Ya. Jadi daripada itulah, itu cerita yang Astro Jabat pernah sembangkan dengan kami lah ketika di kedai. Jadi bagi saya pro lah kepada pandangan ni lah. Jadi dia pun tak berapa gemar kalau akhbar terlalu mengangkat sangat cerita liwat ni kan. Sebab liwat itu, sebab bila kata, jadi dia akan macam memburukkan nama Nabi Lut. Itu cerita dia lah. Lut lam waw ta. Jadi macam mana saudara nak je liwat ni, asal perkataan ni? Sebab dulu masa perkataan Jawi, bukan ada semuanya ada huruf vokal. Mesti ada ya, lepas tu waw, alif. Tak. Dulu dia aja macam tu lah. Lam waw ta. Itu ni cerita dia. Jadi itu soal tadi berkait dengan Mamdani tadi . Jadi itu sedikit sebanyak lah saya punya pendirian berkenaan isu ni. Saya LGBT semua. Saya pada aliran ketiga lah. Saya tak ni. Apa dia Firdus? Okey. Okey lah. Baik. Jadi apa lagi saya nak kata tadi? Jadi pasal Mamdani, dia telah menang. Sekarang Trump pun duk mengejek-ngejek dia. Push dia. Jadi pasal LGBT tadi tu saya nak tengok sejauh mana pertumbungan ini. Pertumbungan ini akan pergi ke mana? Okey lah, selesai lah. Ya. Okey, Mamdani ada soalan ya? Komen? Komen adalah, Komen apa? adakah kapitalis punca golongan macam tu muncul? Tak dengar. Adakah kapitalis punca aku tak golongan boleh. macam Asal tu muncul? Jom kau duduk macam ni lah. Kau macam bagi asap tu dia tak lalu. Apa dia? Adakah kapitalis punca golongan macam tu muncul? Macam tu mana? LGBT? Yang kata. Atau dia tak kata? Okey, kita andaikan itulah. Siapa soalan daripada siapa tu? Daripada Muhammad Irfan Hatim. Saya fikir saya katakan bagi saya dalam dunia ni banyak benda lagi kita tak habis belajar. Banyak benda kita kena belajar dan banyak benda kita tak habis belajar, dan kemungkinan sampai kita mati pun tak dapat banyak benda kita habis belajar. Itu macam masalah kita di dunia ni. Sebab tu based by teori yang saya sebutkan sebelum ni, kemungkinan semua orang masuk syurga je sebenarnya. Sebab macam kita cerita baru ni lah kan, video kan, pasal game kan. Kita main game Mario tu, berapa kali kita kena mati untuk menang? Banyak kali mati. Kita tak ada benang. Kita diberi, kalau main Mario tu, dia boleh hidup 2 kali kan. Lepas tu dia kata you want to continue. Mula-mula kita dia bagi nyawa tu kan. Kalau kita makan cendawan tu, kita boleh hidup kan, tambah nyawa kan. Jadi macam tu lah kehidupan. Jadi poin saya adalah, kalau nak kata kapitalis menyebabkan lahir macam tu, tapi tu cerita Nabi Lut tu macam mana? Maknanya dah lama dah sebelum kapitalisme ada. Dia bukan baru. Tapi saya faham kenapa kita memandang jijik atau jelek dan sebagainya. Sebab satu agama. Kemudian kita tak biasa dengan budaya begitu. Saya tak kata saya nak normalisasi ke apa pun. Tak ada. Saya tak ada kata apa-apa pun.
It is what it is lah. Kalau you nak rasa jijik ke jelek ke, you punya pasal lah. You nak kata dia berhak masuk neraka ke, you punya hal lah. Saya tak menganjurkan untuk menganti, saya tak menganjurkan untuk pro. Saya tak ada apa-apa, saya tak ada sikap. Saya jam juga sebab bagi saya banyak benda, utamanya yang saya tengok tadi lah. Kejadian masa saya sekolah menengah tu, saya tengok di sekolah asrama tu setiap tingkatan ada orang lembut begini. Dan kalau menariknya, yang saya pun kadang tak faham kan. Ini sebab tu, ini jangan terus disalahkan kepada budak-budak yang jadi macam tu. Di sekolah asrama, mereka di-groom. Ada abang angkat, ada adik angkat di sekolah agama. Jangan cakap di sekolah yang tak agama, sekolah agama. Dijadikan adik angkat dan abang angkat. Apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Mereka tidur dalam satu selimut. Atas satu tilam. Saya tak nak sebut apa nama, siapa yang tengok lah kan, siapa yang kenal saya tahulah, tapi maknanya orang tidur atas satu tilam. Itu proses groom lah tu. Itu kadang-kadang saya pun tak berapa minat juga kan, orang yang terlalu obsesi worship sangat sekolah agama ni kan. Hantar anak pergi sekolah asrama semua ni, jangan silap. Saya silap anak anda tengah di-groom. Memang menakutkan lah berita yang saya cakap ni kan. Di-groom sebab muka dia comel, jambu semua di-groom. Pada awal. Tingkatan 1 saya pernah tengok, tingkatan 2 saya pindah sekolah pun sama. Jadi mungkin daripada situ naluri dia mungkin mula-mula dia hanya genetik muka jambu je, tapi lama-lama kelamaan jadi jangan terus menyalahkan orang. Kadang banyak faktor lain. Itu kadang-kadang kita ni dalam masyarakat ni, kita kena bersikap terbuka juga. Maknanya apa? Cuba bincanglah dengan anak-anak saudara yang saudara hantar pergi sekolah agama, sekolah asrama ni kan. Tanya dia orang secara terbuka apa yang berlaku. Ada tak orang sentuh kau, orang pegang kau di bahagian-bahagian tertentu kan. Ini kena ada satu keterbukaan untuk bincang. Nampak tak? Masalah kita hari ni yang kita bincang sebelum ni video, orang kita banyak sikit-sikit bagi duit kat pusat agama, sekolah agama, mak tafiz. Itu dia bagi. Dekat Aswara dia orang mak tak nak bagi. Dekat seni-seni dia tak nak bagi. Sampai Namron cakap kan. Dia kena minta zakat. Apa ni? Dia kena apa? Dia minta zakat. Dia minta zakat. Tapi zakat tahun tu bagi. dapat, tahun depan tak dapat. Sebab apa? Orang zakat tu kata tahun lepas tu dia kata tahun lepas kami tersilap. Patutnya tak dapat nak encik. Nampak? Jadi zakat perlis. Perlis? Perlis lah. Apa lagi? Tora. Sapi. Lama dia tu. Tora ada anak-anak sapi je. Ya, Muhammad Irfan setuju. Jadi poin saya adalah sebab bagi duit banyak-banyak kat benda ni kan. Kemudian sebab apa bagi duit banyak-banyak? Sebab kita nak cuci dosa kita. Kita nak cuci dosa kita, kita hantar anak pergi sekolah agama. Kita hantar anak pergi tafiz. Kita sendiri malas. Kau sendiri malah hafal Quran, kau sendiri malah mengaji, kau sendiri malah beribadat, kau hantar anak-anak kau untuk cuci dosa kau. Itu yang berlaku. Jadi patutnya kau sendirilah yang pergi hafal Quran tu, bukan harap anak kau je. Akhirnya anak dijadikan mangsa kat sekolah, di-groom, dibuli dan sebagainya. Saya ni kalau boleh saya tak nak ulah sangat benda-benda kontroversial lah, Zara semua kan. Bagi saya itu adalah kesan yang berlaku hasil benda-benda ni lah. Sikit-sikit sekolah agama, hantar sekolah agama, sikit-sikit sekolah agama, sekolah asrama semua kan. Saya tak ulah benda tu pasal Zara tu, tapi saya nak kata banyak juga masalah-masalah yang berlaku di sekolah agama pun. Tapi mak bapak nak senang, okay, cara dia. Itulah pasal apa nama ni? Pasal Mamdani, LGBT dan saya rasa ni agak jarang lah saya sentuh pasal LGBT ni kan. Saya sentuh ni sebab berkaitan dengan tajuk Mamdani dan saya ada terbaca posting di Facebook tentang orang yang kutuk Mamdani ni, jadi saya menjelaskan lah. Saya nak melihat akan berlaku apa pertemuan yang macam mana nanti. Apa yang akan berlaku hasil clash of this force. Apa yang akan berlaku? Saya nak melihat. Saya pemerhati, pengamat. Tak bolehlah kata pemerhati, pengamat ni orang yang tak ada sikap. Terpulang lah, nak kata apa pun tak ada masalah. Tak sikap ke apa, pandai-pandai lah. Poin dia adalah saya tak terlibat dalam masalah saudara. Bagi saya, cara nak selesai ni ataupun nak memahami, berdialog. Duduk, bincang.
Kenapa kau jadi macam tu? Kenapa kau anti pada kami? Bincang lah. Itu saya punya ni lah. Apa soalan, ada ke soalan? Komen? Tidak. Tak ada? Ada soalan ke? Komen ke? Komen. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Baik, seterusnya apa isu tadi ya? Apa nama? Apa tu? Firaun. Firaun. Okey. Jom ke jam? 9.53. Oh, cuma tiga. Abang gang duk kona-kona. Walaupun tengah kata-kata tak ada idea kan. Jam 3 kau. Kita berhenti 10.33 Ya. jadi buku tadi dia ada promo. Ada kolok? Tak ada kolok Belum. Belum. Jangan macam tu. Cakap kita kena ni lah, kena lock lah sikit kan. Tapi kalau yang segan, contact dekat Facebook PM lah. PM. Ni 35. Yang lain-lain tu tadi saya dah cakap lah. Beli ni 50. 50. Dua ni 50. 50 jadi bagi okey, menutup untuk bab Mamdani ni, maka carilah pengetahuan tentang sosialisme. Kena buka ni lah. Ustaz-ustaz memang tak ajar dalam masjid sosialisme ni apa. Akhirnya saudara-saudari menjadi dalam tempurung je lah, nak tunggu ustaz semua sok benda kan. Jadi kena baca lah, baca buku. Baik, seterusnya pasal Firaun lah. Okay, cuba kau baca je pasal teks tu ni apa nama ni, baca terjemahan dia. Video akan baca ya. Video okey, ada baru ni ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Syekh Osama Azhari, Menteri Wakaf di Mesir. Cuba baca yang Arab tu. Aku rasa kau hang kena tengok yang Amirul Mukminin punya page. Nanti Amirul Mukminin. Cuba baca. Cuba baca terjemahan dia. Terjemahan dia. Jadi maknanya itu kenyataan dia yang mungkin kita ulas sikit. Saya bukan ulas geopolitik lah. Saya ulas ni berdasarkan pengetahuan saya yang sangat terbatas ni lah. Bebas saja untuk tak dipersetujui lah. Terima kasih. Teruskan Firdaus. Firdaus akan bacakan terjemahan dia. Sekejap. Satu lah terjemahan dia. Terjemahan dia pendek Hang baca panjang. Memang aku tengok. Baca yang mana? Video cari mana? Ni sesungguhnya tamadun tu sampai selepas itu. Kita bagi ada suara latar sikit. Sesungguhnya tamadun Mesir purba bukanlah sekadar tamadun batu dan berhala, tetapi merupakan tamadun keimanan dan nurani. Orang Mesir purba ketika mereka memahat rumah ibadat dan membina makam, mereka mempercayai bahawa di sebalik dunia ini ada kehidupan lain. Mereka juga meyakini bahawa amal soleh, keadilan dan kejujuran adalah kunci kepada keabadian. Dan nilai-nilai inilah yang turut dibawa oleh risalah-risalah samawi yang datang selepas itu. Dah, weh. Ya. Baik, terima kasih. Ini satu benda menarik yang menjentik saya semalam tadi. Malam tadi rasanya ni. Jadi saya pun respon lah. Sebab dia banyaklah orang duk kritik sana kritik sini. Ni kenyataan ni banyak orang kritik dah sebelum tu, tapi Amirul Mukminin buat satu status membela lah. Saya tertarik pun ni sebab saya pun bukanlah pro pada Azhar sangat ke. Cuma buku penulis ni, Osama Azhari ni saya baca, Islam Radikal. Buku tu bagus lah. Walaupun lepas tu saya baru tahu dia ada jawatan dalam era Asisi. Okey. Tapi jawapan yang apa kenyataan daripada Dr. Osama Azhari tu, kalau saudara tengok kan, ada teori mengatakan bahawa ni di beberapa teori tentang agama. Ada teori mengatakan asal mula agama ini adalah animisme. Animisme ni percaya pada semangat alam semua kan. Lepas tu lama kelamaan pergi kepada, saya lebih dah ringkaskan patut jadi panjang. Animisme, lepas tu pergi kepada politisme. Politisme ni dah mula percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang banyak. Kemudian lepas tu dia dah mula berfikir. Tak, Tuhan ni satu je. Dia pergi ke monotheism. Ini satu teori lah.
Ada teori lain, teori macam ni antaranya Tan Malaka pun pernah cakap benda ni lah. Antara teori lain mengatakan bahawa asal semua benda ni adalah satu, monotheism, Tuhan yang satu, Nabi Adam itu, Nabi Idris. Kemudian daripada yang satu itu mula berlaku penyelewengan. Dan barulah jadi politeisme. Itulah yang saya tengok yang cuba dikatakan oleh Dr. Osama Azhari. Maknanya, sebab saudara kena ingat, bila berhala datang, mengikut pandangan lain, saya pun dah tak ingat kat mana saya baca, zaman Adam Idris tu belum ada lagi berhala. Tapi selepas tu, sebab jarak Adam Idris bukan jarak macam saya dengan video sekarang ni, jaraknya lama. Bukan jarak kita dengan jarak COVID, lama jarak dia. Tak tahulah ratus tahun ke apa kan, baru pergi ke zaman Idris ke Nuh pun mungkin beratus-ratus tahun baru pergi ke Nuh. Jadi antara jarak itu, orang-orang soleh pada masa itu telah mati. Orang-orang soleh telah mati. Kemudian orang-orang masyarakat tu nak mengingati orang soleh itu. Dia orang nak mengingati, jadi dia orang lukis. Lepas lukis tu dia buatlah patung, dia memahat lah kan. Mula-mula mungkin dia orang hormat saja, hormat lama-lama dia menyembah. Faham tak? Itulah asal muasal kepada keberhalaan itu. Barulah muncul pada era Nuh. Cerita mana, riwayat mana saudara cari sendiri kan. Saya bukan salafi kan, nak cari semua benda, nak swap kan. Saya bukan salafi, saya bukan ChatGPT. Saudara pergi cari sendiri. Ini riwayat yang masyhur lah, bukan saya buat-buat, pergi cari lah. Siapa yang boleh bagi letak komen, letak. Tapi saya pun malas nak letakkan dalil sahih tak sahih ni, itu bukan perbincangan dia. Poin dia adalah, asal muasal ni adalah agama yang satu, yang menyembah Tuhan yang satu. Sebelum dia perlahan-lahan telah terseleweng menjadi politism, menjadi syirik. Politism ni musyrik lah, syirik kan. Itu dia cakap. Okay, sekarang dah pukul 10 pukul 10 Pukul 10. Oh, tadi aku mula cakap tu pukul 9 Okey. Jadi ada ayat Quran dia sebut ni ayat ni saya tak sangka pula lepas komen tu lepas saya buat satu sharing dekat status saya sendiri. Kemudian esok pagi tu saya bacalah kat Facebook Amirul Mukminin. Ada orang komen, dia pakai ChatGPT. Dia sebutkan surah yang saya baca tu. Sekarang saya dah lupa lah, nanti cari balik. Saya dah letak di Facebook tadi. Ada ayat Quran dia sebut likulli ummati rasul. Pada setiap umat itu rasul. Pada setiap umat itu rasul. Sekarang ni kalau saudara tengok, okey, ni menarik lah. Tadi dia cakap apa pasal makam kan? Makam. Agama ni saudara-saudari, kalau saudara tengok, dia bukan setakat ajar makam, dia juga ajar pasal perkahwinan. Sebab apa? Sebab kucing-kucing yang saudara tengok bengongkek semua tu, dia pun bukan ada kenduri kahwin. Tapi manusia berkahwin. Kenapa manusia berkahwin? Dan bila manusia mula berkahwin? Kenapa bila seorang berkahwin tu, orang lain kan, A dan B berkahwin, C tak boleh calas pasangan A. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan bahawa kenapa ada satu sistem yang berlaku. Dan ini bukan berlaku dalam masyarakat yang beragama, yang mainstream, tapi juga di kalangan masyarakat orang asli pun. Itulah pergi kepada ayat yang tadi saya sebut, likulli ummati rasul. Sebab ada pandangan mengatakan nabi-nabi telah sampai pun kepada mereka. Ni satu pandangan lah, terpulang lah nak tolak ke apa, terpulang. Ini bukan Wahabi nak dalil nak tolak, terpulang lah. Tapi ini nak menegaskan kepada bagaimana benda tu datang. Kenapa dia orang berkahwin? Siapa yang ajar dia orang berkahwin? Kenapa dia tak hidup macam binatang saja? Kenapa masyarakat Arab Badui yang paling Arab Badui, orang asli di dalam Malaysia ke, yang semua ke, yang betul-betul berada di jantung pedalaman masing-masing, yang nak pergi ke tempat dia orang ni susah, kenapa dia orang berkahwin? Sebab tu ada teori mengatakan Nabi-Nabi dan Rasul telah sampai kepada mereka. Tak kisahlah Nabi itu mungkin daripada luar ataupun
ni tak kisahlah rasul daripada luar atau nabi tu daripada dalam mereka sendiri. Kan? Tapi yang pastinya adalah kenapa dia ada benda-benda yang sama dengan orang-orang di bandar? Faham tak? Kenapa dia orang ada benda yang sama di benda-benda yang sama yang macam mana kau boleh dapat pengetahuan ataupun keperluan untuk berkahwin? Ataupun kenapa ni lepas mati tanam? Siapa yang ajar kau? Kenapa kau kena buat begitu? Yang tanam, okey, ni kita tak masukkan dalam pengertian Hindu Buddha yang bakar. Hindu Buddha bakar. Buddha pun bakar. Hindu bakar. Buddha bakar. Buddha. Tak spesifik bakar kot. Tanam. Mana Hindu tanam? Buddha bakar. Hindu tak bakar tak kan? Hindu bakar ke? Bakar, dua-dua bakar. Hindu mana tengok ni? Kawan dulu kita tak spesifik ke bakar. Tu Hindu sesat. Yang saya tahu dua-dua bakar lah. Tapi dalam agama Semitik semuanya tanam. Sekarang ni kita tengok, kalau orang-orang asli di tempat lain, diorang buat apa? Kalau dia menanam juga mayat, sekarang ni siapa yang ajar diorang macam tu? Siapa yang ajar diorang ada benda yang sama seperti masyarakat yang ada tamadun di tempat lain? Itu teori kepada likulli ummati rasul. Pada setiap umat ada rasul. Jadi sebab bila dikatakan Dr. Usamah begitu begini kan, dia bukan nak suruh kau pergi sembah berhala. Dia nak cakap sebelum diorang pahat benda-benda ni, kan, diorang nak pahat-pahat benda ni, kita ada pada masa itu. Sebab kalau kita tengok Firaun ni pun banyak. Firaun banyak, bukan satu. Sebab tu kalau saudara tengok ada 2 filem ni, tapi saya dah tak ingat. Saya rasa filem yang betul tajuk dia Exodus. Exodus cerita pasal Moses nak menyeberang laut merah. Satu lagi cerita kartun Disney ke apa, saya tak ingat tajuk dia, berlatar yang samalah. Cerita tu nak gambarkan, saya pun tak baca Bible lagi saya tak kena tengok lah kan, menggambarkan seolah ada 2 Firaun lah. Firaun yang pertama adalah yang membela Musa adalah Firaun bapa. Yang mengejar Musa adalah Firaun anak. Ada 2 Firaun. Jadi saya tak pastilah Al-Quran dia cerita Firaun yang sama atau Firaun berbeza. Ini berbeza pendekatan lah kan. Jadi maknanya sebelum itu apa? Sebab kemudian saudara kena tengok juga kan, bila kita kata Firaun ni, sebab kalau dalam komen entah Amirul Mukminin ada orang kata Firaun ni nama gelaran ke apa. Sebab kalau saudara tengok sebelum zaman Musa, zaman siapa? Siapa lagi nabi yang berkait dengan Mesir? Antaranya Yusuf. Yusuf berada dalam Mesir, pernah menjadi menteri Mesir. Jadi Yusuf menteri Firaun ke apa? Dan pada era Yusuf, kita tak nampak pula sebutan Firaun itu kalau baca Quran surah Yusuf. Itu kita kata itulah tak nak kata masalah agama orang kita tak tuntas mensyarahkan benda ni ke apa, saya tak tahulah kan. Tapi jadi cerita dia jadi tak clear kan. Yusuf berada pada era Firaun tu. Yusuf berada di Mesir tu pada era bila? Mana Firaun pada masa tu? Jadi Firaun ni berada pada waktu bila? Itu cabaran yang nak kena terangkan kan. Kenapa tiba-tiba bila kita guna lagu Rehan sikit nak apa nama Nabi ni? Kita berterima kasih kepada Rehan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Syuaib siapa? Syuaib dikatakan sebagai bapa motor pada Musa. Syuaib, Musa, Harun. Jadi saya pun nak, Quran ni dia bukan bersifat kronologikal. Tapi poin dia adalah kita rasa macam tak ada syarahan yang saya sendirilah, mungkin kedangkalan saya, naif saya tak tahulah. Sebab tak dibincangkan secara kronologikal. Maksudnya dalam kitab-kitab syarahan ni kan. Maknanya selepas Yusuf ni berada pada era bila? Firaun ada tak dalam era Yusuf? Sebab Yusuf menjadi menteri pada era Firaun. Jadi mana? Adakah Yusuf berkhidmat untuk Firaun yang zalim ataupun Firaun yang musyrik? Kena jelas lah. Tak jelas. Sebab Firaun Yusuf menjadi menteri pada masa itu.
surah Yusuf tu besar. Dalam Quran tu surah Yusuf menempati portion yang agak banyak. Orang kalau nak anak-anak yang kacak membaca surah Yusuf. Betul tak? Betul. Sebelum ni kita telah dicarak apa ustaz-ustaz duk cakap kan. Kalau nak lawa baca surah apa lah? Perempuan, anak perempuan. Maryam. Kalau lelaki baca surah Yusuf. Jadi saya nak katanya adalah itu dia. Dan okey, kalau kita tengok tu satulah kan, tu cara Usama Azhari lah. Sebab tu kita ni kadang-kadang walau kita tak setuju dengan siapa-siapa sekalipun, kita kena tengok juga mungkin dia ada satu benda lain yang mungkin dia berniat baik ataupun yang dia maksudkan lain, yang kau maksudkan lain. Sebab semua orang ni pasti dia nak benda baik kan. Pasti semua orang tu dia nak benda baik dalam kehidupan dia, dalam kata-kata dia, dalam benda dia nak benda baik. Kau yang salah taksir, kau yang sebab dia musuh kau, dia berbeza dengan kau akan cari ini boleh dimainkan ni. Sama juga dengan Zakir Naik. Dan bukan Zakir Naik saja. Amirul Mukminin dia sebut Zakir Naik. Ada seorang lagi nama dia Dr. Daniel Zainal Abidin. Dia cukup famous lah. Saya suka baca buku dia. Sebab buku dia simple, mudah faham. Dia Salafi lah, tapi maknanya tu lah Salafi. Salafi simple. Tapi antara poin dia selalu menggunakan teks-teks agama lain, hujah-hujah agama lain untuk nak mengatakan kebenaran Islam. Zakir Naik pun saya tak tahu lah. Saya rasa Dr. Daniel ambil kepada dia ke ataupun benda ni terlalu umum kot. Jadi diorang ambil je lah. Antaranya dikatakan kalki avatar dalam kitab agama lain merujuk pada Muhammad. Jadi adakah kitab Hindu kalau kitab Buddha ini adalah dibuat oleh orang Islam, orang bertuhan, nampak tak? Tapi kalau kita boleh terima kepada ayat likulli ummati rasul, boleh jadi ya, boleh jadi tidak kan? Sebab tu ada orang kata bahawa kemungkinan Sokrates tu Nabi, kemungkinan lah kan? Saya tak adalah nak berminat nak menabikan semua orang-orang yang besar ni atau pemimpin-pemimpin agama yang besar. Kenapa? Teruskan. Kenapa saya bukan nak menabikan semua tokoh-tokoh besar ni kita nak nabikan. Poin dia adalah kita ni kadang kita kena juga bersangka baik lah kan. Kita baca lah, dan kalau baca teks Hindu ke apa ke Buddha ke, janganlah kita sumbatkan fahaman kita. Kita rasa bahawa yang dimaksudkan tu adalah tokoh kita kan. Tapi poin dia yang kita nak katakan sekarang adalah pada setiap umat ni dia ada cara-cara yang macam kita buat juga. Persoalan dia adalah saya selalu fikir kenapa tempat lain semua berkahwin? Dia boleh je tak kahwin. Siapa yang ajar dia untuk berkahwin? Siapa yang ajar umat-umat manusia ni untuk berkahwin? Bahkan ni saya tak berapa ni ada debate juga lah. Cuma saya pun berfikir tentang incest ni. Incest tahu incest kan? Incest tahu tak? Incest tahu tak tuan-tuan yang berada di majlis mulia ini? Incest. Oi, aku tanya hang lah. Ya, kenapa tu? Incest. Tak tahu. Tak tahu. Incest semua maram lah. Okey. Abang main dengan adik. Kenapa di tempat-tempat lain saya tak kata ni saya buat kolosal lah. Saya tak kata saya tahu pada semua tamadun. Tapi kenapa kita boleh bersetuju bahawa incest tak boleh? Sedangkan kucing main dengan anak kucing, mak kucing dengan bapak kucing dengan siapa-siapa tu dah biasa dah pun. Kucing bukan kenal siapa bapak dia, siapa anak dia. Macam ni kan. Kucing mak kan. Tiba-tiba anak aku tak boleh. Tepi. Ada ke kucing macam tu? Kucing dia balon je semua. Itu satu persoalan juga tu. Kenapa sampai kepada manusia tahu tak boleh. Ini mak, ini adik, ini kakak tak boleh. Abang, kakak tak boleh. Kenapa semua agama ataupun masyarakat yang kita tahulah, saya tak kata semua sebab saya ada mungkin ada masyarakat lain saya tak tahu. Tapi kenapa kita boleh sampai kepada kesimpulan bahawa ini tak boleh? Siapa yang ajar benda ni? Itu saya kata bahawa kemungkinan besar likulli ummati rasul ni setiap umat Nabi telah sampai. Jadi mengajarkan benda-benda yang asas. Bukan isunya tauhid sahaja. Sebab orang kata politis pun, syirik pun sebenarnya sebab tu ada yang Quran dia kata kan. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapakah Tuhan kamu, ayat dalam Quran pastilah dia menjawab Tuhanku yang menciptakan alam ni. Maknanya kepercayaan kepada Tuhan ni dia dah jadi macam sentral dalam nubari manusia ni kan. Tetapi yang lain-lain seperti syariat yang berbentuk kenapa kahwin?
Kenapa incest tak berlaku? Sedangkan itu perempuan ni lelaki. Kenapa kau tak berhubungan? Janganlah pula ditanyakan isu cerita Nabi Adam anak dia kan. Itu dah cerita lain lah. Sebab teori lain orang nak pertahankan. Yang saya pernah dengar, orang kata Habil dan Qabil dia berkahwin dengan jin. Teori je lah. Salah satu je lah. Satu teori adalah teori lain yang tak melibatkan jin ni ialah pada ketika itu tidak ada manusia lain. Jadi tidak ada isu. Tapi selepas itu yang jadi benda tu dah tak boleh. Itu ialah pada masa itu Nabi Adam, lepas tu Nabi Adam, Hawa, lepas tu ada anak dia, anak lelaki 2, anak perempuan 2. Kan berlaku perebutan kan, Habil Qabil kan. Kenapa dia nak berada kan? Teori dia adalah kalau dia orang ni memang bukan teori jin, maknanya pada masa tu tak ada orang lain. Itu teori dia lah. Jadi saya nak cakapnya pasal cerita Firaun tadi, maknanya janganlah terus kita nak menghukumkan kita tak setuju kepada dia sebab pandangan politik dia ke apa semua, sebab dia dapat jawatan RCC semua. Terus kita kata ini sebenarnya nak menyuruh kepada sembah berhala, memuja berhala. Padahal kalau kita tengok patung-patung ni daripada zaman Firaun lagi lama dah kan, lama-lama kan, piramid semua ni, adakah nak kena dihapuskan? Faham tak? Adakah nak kena dihapuskan? Sebab tu pas dekat Kelantan pun dia tak hapuskan patung Buddha tu kan, dia patung Buddha tidur Sleeping Buddha. Kenapa dia tak hapuskan? Dia tahu ini produk pelancongan. Tahu pun. Ini ekonomi. Dia tahu tak boleh hapuskan. Nak hapuskan dah lah. Negeri tak ada ekonomi, lepas tu hapuskan lagi kan. Memang habis lah kawan. Jadi ada teori lain pasal ni yang kata ni buku yang saya share tadi siang Saya share pasal buku Syariati Religion vs Religion. Ni saya suka sebuah. Syariati mengatakan bahawa agama ni ada 2 je, iaitu agama politis, agama monotis, agama tauhid dan agama tidak tauhid, musyrik. Jadi habis tu etis macam mana? Etis kata Syariati, etis tidak ada tamadun. Apa tamadun etis? Apa tamadun etis selama ni? Mana ada? Yang ada zigurat, candi, kuil, tekir ni sufi punya lah, masjid ataupun Kaabah, sinagog. Etis ada tinggal ke apa? Nampak? Jadi kata Syariati ini menunjukkan bahawa agama adalah kewujudan pada masa lalu. Agama ni ada bukti, ada kesan dan nesan dia. Piramid tu adalah tanda manusia beragama. Jadi balik kepada cerita apa nama ni tadi? Cerita pasal buat patung tadi tu. Firaun tadi tu. Maknanya janganlah kau ingat dia orang ni semua ni tak ada Tuhan. Mungkin selepas tu baru hasil menyembah orang soleh tu dah mati semua, dia orang dah pahat patung semua tu, dan mulalah berlaku penyembahan. Itu maknanya kita ni kalau kadang-kadang orang ni cakap, mungkin kita boleh cuba tafsir, cuba cari 1000 cara untuk tafsirkan dia. Cuba cari 1000 cara untuk tafsirkan kebaikan. Mungkin yang dia cakap tu begini kot. Bukan kau terus kata dia nak menyembah bola, sedangkan kau cakap macam tu sebab kau anti kepada dia. Itulah cerita sedikit sebanyak tentang apa nama ni, tentang Firaun lah. Apa soalan, komen? Beli buku atau tak ada orang nak lock lagi? Tak ada. Tak ada lagi? Tak ada lagi? Penat lah cakap. Ini boleh mendatangkan marah. Ini boleh mendatangkan marah tuan-tuan. Zaman Nabi Yusuf S. Raja cuma diistilah Al-Malik. Siapa cakap? Naim Fahmi. Point apa? What your point? What your point Naim Fahmi? Persoalan saya adalah Firaun ni bermula bila? Gelar dia bila? Naim Fahmi kenapa kata, hanya Naim Fahmi ke Naim Kelantan ni? Naim Fahmi. Naim Fahmi. Naim Kelantan, Naim Fahmi. Dia ada 2 Naim. Nabi Yusuf duk zaman
Hyksos. Ha? Hyksos. Haikah. Itu isu dia. Firaun selepas Hyksos dah runtuh. Bukanlah seperti Zalim yang sebenarnya itu pada satu Firaun sahaja. Yang kita pada zaman ini betul ada Zalim. Sebelum tu Firaun yang membangunkan piramid, Firaun yang membangunkan kota Madinah. Apa ada soalan apa? Soalan komen? Tak, bagi saya melihat benda ni memang tak jelas tak jelas. Tak jelas. Kita kata dia macam satu cocok-cocok ada terma dia, saya tengok cocok logi. Ya. Sebab Yusuf berada pada zaman bila? Siapa yang pasti sebab benda ni macam ni fate datang kepada kita ni. Kalau kita berani, kita kena tebarkan dia, letakkan dia untuk diuji cuba. Itu fate. Berani tak? Tapi selalunya fate kita tak boleh bincang. Kita percayalah. Bila kita disuruh percaya, dia jadi fate. Dia bukan knowledge untuk kita dibahaskan. Jadi Yusuf berada pada bila? Kenapa pula pada era Yusuf dia bukan jadi Firaun? Dan ketika pada Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Antara Yusuf, Syuaib, Musa ni dah tak jauh. Jadi Firaun berada pada waktu bila? Dia tak jelas perbincangan ni. Kemudian kalau saudara pernah dengar, ada tak tahulah ni hadis ke apa kan. Tu kadang-kadang bila kita dibang balik, dia kata ni bukan hadis. Ada yang mengatakan bahawa tidak boleh ada dua nabi pada satu masa. Pernah dengar? Nabi ni hanya ada satu nabi pada satu masa. Pernah dengar? Tak pernah dengar diam. Jangan ikut Bible, ikut Quran. Tapi itu isu dia sekarang ni. Isu dia sekarang ni, kalau sebab saya rasa hadis dia kata asal hadis dia sebut macam ni kalau ada nabi selepasku atau semasaku, pastilah Umar adalah nabinya. Saya ingat macam itulah ada hadis dia. Atau kalau ada riwayat lain boleh bagi Tapi masalah dia tak konsisten. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun sezaman. Ibrahim, Ishak, Lut ataupun Ibrahim dengan Lut sezaman. Itu kita macam kadang-kadang ini dia jadi cerita dia tak konsisten. Bukan pada Quran tu lah. Al-Quran tu mungkin daripada huraian tu orang tidak syarahkan dengan tuntas Pada zaman Yusuf pergi ke Musa ni, Firaun ni di mana? Ataupun Firaun baru bermula pada zaman Musa. Kalau Firaun bermula pada Musa dan Firaun pun tenggelam pada zaman Musa. Jadi selepas Musa, Firaun dah tak wujud ke apa? Nampak tak? Cerita tu macam tak berapa clear. Sama juga dengan cerita dalam kes tadi, tidak boleh ada dua nabi pada satu masa. Sedangkan ada. Hakikatnya kalau tadi disebutkan tadi ada penonton dekat sini, disebutkan pasal Bible tadi, memang banyak Tapi kalau dalam cerita, kalau kita baca cerita nabi-nabi, Nabi Musa dengan Nabi Harun sezaman. Ibrahim, Ishak, Lut. Ibrahim memang sezaman lah kan. Ibrahim kan bawa Ismail pergi nak sembelih. Sezaman lah. Itu satu ni juga lah. Itu kadang-kadang banyak lah ni. Tapi kalau kita terima sebagai faith, kita tak payah persoal lah. Kita terima je lah, senang. Kalau kita nak jadikan dia sebagai satu ilmu untuk diuji cuba, untuk ditengok, dibentangkan, itu bagi saya memang membahayakan memang takut tak lepas lah. Sebab ilmu ni bila kita bincangkan, kita kena beranilah untuk bincangkan betul ke kan. Itu memang susah lah benda ni kan. Jadi saya tak nak buat benda lebih kontroversi Fido kan. Ya. Fido tak pergi Tanzania Fido lepas ni kan. Sebab Fido terlibat ke kan. Fido adalah rakam produksi. Fido tak balik Fido. Tapi saya boleh cakap yang tu lah kan. Ini benda-benda yang saya fikir lah kan. Ni tak lah, saya andaikan beginilah.
Seakan-akan huraian dia tak sampai dengan tuntas. Huraian dia tak berapa clear. Jadi kita ni selama ni kita banyak baca Quran, baca untuk hafal je. Tapi kita bukan baca untuk berfikir. Jadi kita tak nak correlate dia mana. Kenapa pada era ni dia tak nama Firaun, dia menteri. Era ni dah kira zaman antara Nabi Yusuf ke zaman Musa ni beratus tahun ke apa ni? Tak jelas. Saya tak jelas. Bagi saya tak jelas. Kalau ada siapa boleh jelaskan, jelaskan. Okey, Firdaus. Betul. Komen. Komen. Kita dah 10.20, dah 10.32. Boleh balik? 10.50. 50? Kita ada masa lebih kurang 13 minit lah. Kita balik lah. Okey lah. Okay. Jadi kita promo dulu. Saya tak tahu ada orang dah lock belum, macam tak ada ya. Video dia gelap-gelap, tak ada aduh. Nampaknya kami akan tak tahulah kan. Saya mendengar khabar bahawa tak boleh buat dua streaming sekaligus dengan TikTok. Takut TikTok akan kesan dan mungkin akan benda tu akan shutdown. Saya tak faham lah. Tapi tadi saya mendapat makluman sebegitulah. Tapi kalau ini tak berapa kencang, mungkin kita akan buat dengan TikTok lah. TikTok kencang, wallahualam lah. Kita babai kan. Kita akan buat TikTok ya, bila tak? Ya. Memang tak simpan dah. Memang tak ada lah. Tak simpan dah. Pandai kan. Jadi sebab tak ada support. Bagi saya, kalau you nak kita teruskan, kena ada support. Jadi kalau support, kami buat dekat TikTok lah. Sebab saya ada kabarkan begitulah. Dia tak boleh buat dua sekaligus. Maknanya ada satu di kamera pun tak boleh buat TikTok juga. Sebab TikTok akan kesan. Dia kata, saya dengar begitu. Kalau ada siapa dapat makluman, boleh bagi tahu lah. Tadi saya dapat makluman begitulah. Jadi kalau tak ada all-out, maknanya kami kena fikir ekonomi kami juga. Kami bukan buat charity. Kami kena fikir ekonomi kami ya. Jadi kalau sambutan tak mengenyangkan kan. Sambutan tak berapa mengenyangkan dan menghilangkan dahaga kami. Jadi kami kena pindah ke platform lain lah. Saya minta maaf lah. Ini saya minta maaf lah. Sebab saya banyaklah saya terpengaruh dengan orang kiri, dengan Marx. Ekonomi memang penting lah. Ekonomi, tak ada ekonomi tak boleh buat apa-apa. Betul tak Firdaus? Betul. Ekonomi nak kena beli telefon, nak kena beli mikrofon. Betul. Saudara tak support kami kena pindah ke platform lain lah. Itu je. Kejap ya, ada komen. Baik, kita share buku dulu sebelum saya pergi ke yang isu terakhir kot. Hari ni jadi kita cuba jugalah ambil isu-isu semasa kan Firdaus kan? Ya. Yang relate dengan apa? Tak ada orang tanya pasal buku. Baik, tanya soalan. Orang tanya buku, tanya soalan. Tanya buku apa ni bro? Buku apa ni bro? Tak ada buku apa. Buku ni kita jual. Ni buku ni 35. Saya ulang balik sekali lagi. Buku ni 35.5. Beli dua, jimat RM20 50 sen. Beli dua. Sosialisme. Nak tahu pasal sosialisme, beli buku ni. Islam. Mamdani pun Islam. Tapi Syiah. Al-Syariati Syiah. Jadi bolehlah baca. Jangan anti saja. Hari Syiah kita sembah hari lain. Hari ni pun dah lama kan. Hari lain kita sembah Syiah. Buku ni 18. Beli 2 50, jimat RM3. Peranan intelektual Ahmad Adam. Yang kami buat ni tengah cuba mengupas benda-benda intelektual lah. Saya cerita pasal Nabi Yusuf, pasal apa tadi tu, nak bagi saudara-saudari fikir lah kan. Bukan saya nak meragukan Quran ke apa, bukan. Kita nak fikir pada zaman mana ia terletak. Mungkin ada kitab-kitab yang saudara boleh showkan kepada saya boleh baca. Saya baca. Saya suka membaca. Saya sampai ada kawan kan, dia kata dia suka baca sampai dalam tandas tu dia tak tahu nak baca, dia baca ubat gigi tu. Kat ubat gigi belakang kan, yang isi kandungan ubat gigi tu kan. Dia baca. Pasal ni pun ada cerita menarik juga sebelum kita pergi ke lain, sebelum kita seterusnya. Iaitu cara ni Bashar Assad ke Hafiz Assad. Dia seksa orang teruk lah. Lepas tu kadang saya ada buat lah benda yang saya setuju juga lah dia jatuh kan. Sebab teruk sangat cara seksa dia. Dia seksa ada seorang pemimpin komunis ni. Bashar pun anti. Hafiz ni pun diorang ni Ba'ath parti ni anti kat pada komunis. Sebab diorang sosialis Arab. Diorang anti pada komunis ni. Sebab komunis ni mungkin tak ikut idea Ba'ath lah. Ada seorang pemimpin nama dia Riyad Al-Turk. Seorang orang tua lah kan. Orang kata dia the grand old man
orang tua yang pro pada pahaman kiri ni lah. Komunis ni Riyad Al-Turk. Dia dikurung dalam sel penjara yang sangat singkat, cetek, dan inilah terhad lah sel dia kan. Dan tidak diberikan apa-apa walau sebiji buku pun. Itu dan bertahun-tahun dia diseksa. Lama, bukan bertahun-tahun, lama. Riyad Al-Turk boleh cari Riyad Al-Turk. Bagi saya itu torture yang paling gila babi lah. Ada lagi torture saya tahu, tapi ini saya tak dapat rasakan. Kalau kau duduk dalam satu bilik yang terhad macam ni kan, lepas tu kau tak diberi apa-apa untuk baca. Oh, ini satu penyiasaan yang gila lah untuk nak orang tu jadi ni kan, mampus kan. Sebab apa, dia dah, kita ni manusia ni, kita tak boleh, kita mesti ada aktiviti yang kita lakukan. Betul tak, Firdaus? Kau bangun tidur, bolehlah kau termenung, tapi kau tak bolehlah nak termenung saja sampai esok malam, sampai tidur balik kan. Mesti ada benda kita buat. Kita nak tengok jalan, kita nak jalan kaki, ataupun kalau kita dalam bilik terhad pun, kita nak baca sesuatu. Ini tak boleh, tak ada apa-apa bacaan. Itu bagi saya antara dosa besar lah yang Hafiz dan Bashar Assad buat lah. Hafiz atau Bashar lah, bagus juga ada orang jatuh kan. Ni belum cerita penjara Zaid-Naya. Tu lagi lah. Jadi saya bukan semua benda Timur Tengah geopolitik ni saya sokong lah. Bagi saya, lepas tu kadang-kadang kita tak perlu campur pun isu haluan negara ni. Sebab bagi rakyat Syria marah, biarlah dia orang protes kan. Dia orang tentukan sendiri. Orang Gaddafi, orang Libya marah-marah, dia orang tentukan sendiri nasib dia pun kan. Kadang-kadang kita ni lebih banyak patut fikir juga dari negara kita ni. Itu keutamaan lah kan. Sebab contohnya bila orang kata, orang marah, geng Syiah lah, dia marah bila saya kutuk Bashar kan. Saya macam suka lah, ataupun bagus lah Bashar jatuh kan. Lepas tu dia orang kata, kenapa ni kan, ada orang yang ditangkap pada 10 tahun lepas, ataupun 15 tahun lepas, kemudian dia baru lepas dia dibebaskan 15 tahun tu, baru dia jumpa mak dia balik. Mak dia tanya, "Mak Hampi mana selama ni?" Kemudian belum cerita yang orang diseksa dekat dia orang dibakar kemaluan ni dekat penjara Zaid-Naya ni kan. Kita tak rasa. Sebab tu kita kata, kenapa jatuhkan Bashar? Sebab kau tak kena. Cuba kau kena, mesti kau lah yang paling melompat sekali dengan Bashar ni kan. Kita terkemunting tu pun dah tak tahan. Jadi tak payahlah nak bercakap untuk pihak dia orang. Biar dia orang tentukan nasib dia orang sendiri kan. Dia orang nak kekalkan Syahrani, apa nama Libya yang jamu tu. Tak ingat Apa nama dia. Jadi bagi saya itu hal dia orang lah. Dia orang kena fikir lah. Jadi kalau beli sekali ni sosialisme Islam ni 38, 35, 5 apa Firdaus? Kalau 38 5 23 RM23. RM23. Ini Nahjul Balaghah 30. Jimat berapa 35 30 65 15 ke 10 15 RM15 Beli 2 50, beli 1 pun boleh. Ni The Double daripada Fyodor Dostoyevsky. Mungkin berbelit-belit, tapi kalau saudara suka filem Marvel, DC, Batman tu, ada disebutkan disebutkan perkataan Dostoyevsky ni. Saya belum baca lagi buku ni, tapi boleh baca lah. Macam saya cakap semalam lah, bukan semua buku penjual buku baca. Banyak buku nak kena baca. Semalam bawa 4 buku kan. Ini bawa lagi 5. Cakaplah buku semua aku baca kan. Ini RM44 lah. Tapi kalau beli 2 50. Ya. 5 berapa? 29. Jam korang nak balik dah ke apa? 10.30. 10.30. Habis lah? Last tentang Zaliha. Oh, tempat lagi tau. 15 minit tak nak. Tak nak kenapa? Ada orang tanya ke apa? Kalau ada orang tanya benda-benda ni, okey lah. Kalau tak ada, balik lah. Suara tak ada nanti. Kena ni satu. Ni bench penat lah. Penat. Serius penat. Penat tak ada sale lagi. Saudara buat sale Lepas ni saya akan ber-TikTok. Memang saya akan blog
Sebab bagi saya, kami kena fikir kurang lebih baik. Mungkin Saleha ada soalan kan? Tak ada. Okey. Tak ada. Pasal Saleha ni, saya kan dia cakap apa, orang Melayu, orang Rom belajar buat kapal Melayu kan? Ya. Saya setuju saja apa saja kritikan. Orang nak kritik dia semua okey. Tapi tak perlulah nak menggunakan kuasa untuk nak menekan dia. Kalau dia ada pandangan merapu sekalipun, flat earth ke apa ke, bincangkan, bahaskan, debat kan. Suruh universiti buat satu debat. Dia kena bagi tahu segala sumber-sumber yang dia ada. Pihak yang melawan pun bentangkan sumber-sumber yang dia ada. Berbahaslah kan. Kita ni terlalu banyak sangat bagi kekuasaan kepada pihak-pihak pentadbiran nak haramkan itu, nak haramkan ini. Buat apa ni? Bahaskan, debatkan. Ni saya punya aliran saya. Saya suka debatkan, bahaskan, bincangkan. Bagi orang ramai jadi cerdik. Bagi tahu kenapa begitu. Ni tak setuju, kenapa begini. Bukan guna kuasa untuk sekat pensyarah yang ada pandangan yang katalah pandangan yang merapu sekalipun. Buat apa kau nak sekat? Dia dah dapat profesor. Yang saya tahu, saya bukan peminat dia lah. Dekat kedai mungkin ada 1 ke 2 buku dia. Saya pernah jual. Terbitan DBP lah. Saudara nak terbit buku DBP tu ingat senang je. Dan dia pernah dijemput di Iran sebagai tetamu. Dan dia ada buku yang dia tulis dalam bahasa Arab. Buku dia tuliskan buku terjemahan. Jadi dia bukan calang-calang juga. Tapi saya bukan nak pro dia. Saya kata, dia katalah dia ada pandangan merapu dan tak betul sekalipun, bahaslah. Itulah gunanya universiti. Kenapa sikit-sikit nak suruh universiti sekat dia, ambil tindakan? Apa ni? Bahas. Tu dia. Tu saya punya keyword dia, bahas. Biar buat live, buat kat RTM. Bagi orang tengok. Buat TV3, Astro Awani. Itu caranya kita membudayakan budaya ilmu. Bukan sekat orang macam tu. Saya tak tahu, saya bukan follow dia, saya bukan follow semua isu dia kan. Tapi bagi saya tak setujulah. Sikit-sikit nak guna kuasa, sikit-sikit guna kuasa. Guna kuasa ni pada tempat yang betul. Saudara tengok kemiskinan ni kan, guna kuasa, bantras kemiskinan. Orang susah banyak, guna kuasa. Ni pensyarah berbeza pandangan, ada pandangan yang merapu ke apa ke, bahaslah. Mungkin dia ada hujah dia. Dia ada sumber bacaan dia yang kita tak tahu. Dan Dr. Salih, Profesor Saleha pula, kenalah bagi apa nama ni? Kenalah bagi bukti dia. Dia tak bolehlah diam. Dia tak bolehlah senyap. Sengap, orang dah kata sengap. Tak boleh sengap. Dia kena bagi tahulah kat mana dia bacaan dia. Jadi dia berkongsi. Dia tak boleh bersikap tertutup. Aku tak saya tak boleh bagi tahu, tak boleh. Jadi kau telah menimbulkan satu dakwaan polemik. Kau kena berbahas lah. Kau nak menyerang dia, kau kena berbahas. Lepas tu katalah dia tak nak bahas. Kalau dia tak nak bahas, kena mungkin bolehlah dia ambil tindakan. Dia tak nak berbahas. Dia menyebarkan pandangan, lepas tu dia tak nak berbahas. Tak boleh lah. Ataupun dia tak nak bagi tahu sumber dia. Dia baca dekat kat mana. Jadi kena ada satu orang profesor pun kena ada satu kebertanggungjawaban. Tapi saya memang tak suka kalau guna kuasa macam tu saja, sedangkan dia tak diberi peluang untuk berbahas. Berbahas tu biar open, semua orang boleh tengok. Dan saya ada baca jugalah ni Helmi Effendi punya defense lah, sebab ada orang bagi tahu dia kenapa tak berdebat dengan Saleha. Kemudian Helmi pun kata dia tak boleh berdebat ni, dia kata debat dengan penulisan lah. Saya rasa come on lah. Kalau orang tu dia memang tak boleh bercakap kat public, dia memang kita tak pernah kenal dia bercakap secara public, okey lah dia tak nak berbahas secara depan. Tapi kalau Helmi pun saya tengok pernah je bercakap dekat live. Jadi okey je lah, kenapa tak nak buat? Kenapa Dr. Saleha bagi bukti-bukti dia, Helmi pun boleh bagi bukti-bukti dia. Saya rasa okey je kan. Orang nak bersorak ke apa, terpulang lah. Patriot pun ada orang dia, Dr. Saleha pun ada pengikut dia, berbahas lah kan. Melainkan orang tu memang dia bukan orang depan kamera. Dia memang tak pernah main kamera. Baik berbahas ke, baik bercakap ke, okey. Tapi kalau you ada hujah you dan you pernah bercakap dekat public, dekat kamera, tak perlu takut sebenarnya. Jadi saya tak setuju lah. Memang budayakan budaya ilmiah. Bukan budayakan, kalau orang tu nak ada pandangan apa, tak apa lah. Apa masalahnya? Saya tak ada isu. Saya rasa sama juga yang saya buat kepada Rora, Tora, apa benda ni, Tok Garu semua ni. Kita berbahas lah. You bagi hujah you, saya bagi hujah saya. Kita berbahas secara baik, secara demokratik. Mungkin lepas ni saya dah tak kutuk dah Tok Garu kan. Saya buatlah cerita. Saya akan ada cerita juga untuk kes-kes ni kan. Saya akan buat cerita Tok Garu dan anak sapinya. Tapi mungkin saya dah tak ada lah menganjing-anjing kan. Tapi maknanya itulah dia. Kita kena beranilah. Kita kena beranilah untuk berbeza. Berani untuk
You keluar satu idea, you bahas. Saya dah tulis bumi, saya pun nak berbahas. Okey, jelas. Dah habis ke? Habis. Habis. 10.37. Ha? 10.37. Okey tu. Dah Okey. 90 minit sebab saya kena jimat suara ni. Okey. Saudara beli ke tak beli ke ikut esok saya share buku. Tapi nanti kami akan cuba, saya akan dapatkan telefon baru untuk kita buat TikTok pula. Nanti kita main TikTok lah. Tapi takut ke kalau tiba-tiba TikTok tutup kan. Oi, mati aku. Kita beli telefon untuk buat TikTok, tiba-tiba TikTok tutup. TikTok boleh kesan dia block. Oh, kacau lah, tujuan dia dah habis lah. Tapi tak apalah, kita tengok macam mana. Kita kaji lebih dah. Kita tengok betul ke dakwaan ni. Kenapa? Aku dah baca Jadi cuba kau tengok je kan. Kalau buat live tu pakai dua peranti yang berbeza, tak ada masalah apa. Ya. Apa? Kita tengok. okey. Jadi itu saja. Tapi point dia, kalau tak rancak kat sini dan TikTok kena pakai satu je, kita buat TikTok lah. Bye-bye lah kan. Dia tak support saya tak boleh buat apa lah. Kita akan mencari di mana ruang yang support kita lah. Itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya, Fido, dan juga ada tetamu undangan yang menyokong kita dengan sponsor air. Siapa nak sponsor kami pun boleh, tapi kami bukan buat charity. Kami harap kalau nak sokong, beli buku kami ya. Itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam dari kami pada episod ke-6. Jumpa lagi kita. Assalamualaikum.